Bos, kerja luar negara, duit masuk bank Malaysia, kena cukai ke? Kerja luar negara, bank masuk dekat Bank Malaysia. Bank Malaysia. Hari-hari kau merompak, hasil pendapatan merompakan tu kau kena declare. Okey, itulah aku nak bagi tahu kan. Jadi kau buat bisnes logo ke apa saja jenis bisnes. Alright. Dia dah jatuh under section 4A. Okey, iaitu business income. Tak kisahlah kau buat secara part time ke, freelance ke apa ke, itu semua apabila kau mengerjakan sesuatu dengan tujuan untuk mendapat semua pendapatan itu, wajib declare cukai. Bayar tak bayar itu belakang cerita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, korang sekarang berada di dalam podcast paling depak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, sini bos. Bos, kerja luar negara, duit masuk bank Malaysia, kena cukai ke? Kerja luar negara, bank masuk dekat Bank Malaysia. Bank Malaysia. Okey, sekarang ni aku nak tanya engkau. Dia kerja luar negara tu, adakah dia bekerja menyebabkan dia kena pergi ke luar negara untuk bekerja ke, ataupun dia hanya duduk Malaysia, dia bekerja dengan company luar negara? Macam mana tu situasi tu? Nampak macam kat sini soalan dia lebih ke arah dia kerja kat luar negara. Dia kena pergi ke luar negara untuk bekerja. Okey. Kalau kau bekerja di luar negara, menyebabkan fizikal kau ni kena ke luar negara, engkau tak perlu declare cukai kat Malaysia. Okey, kau kena declare cukai dekat negara tersebut. Faham tak? Sebab kalau kau declare cukai kat Malaysia pun tak dikenakan cukai. Okey, sebab kau kena tahu di mana punca pendapatan kau. Tak kisahlah dia masuk duit dekat akaun bank Malaysia ke apa ke, itu nombor 2, nombor 3. Ceritanya sekarang ni, any income daripada luar negara, disebabkan kau kena bekerja ke luar negara, batang tubuh kau ni ke luar negara. Faham tak? Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? Lainlah kalau kau kerja daripada sini, kalau buat live streaming dekat sini tapi kau punya market kau US, itu cerita lain. Itu pendapatan daripada dalam negara kita. Faham tak? Tapi menyebabkan fizikal kita kena ke luar negara untuk bekerja. Kalau nak declare pun tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Tapi tak bayar cukai. Kau tak nak declare pun tak apa. Tak ada masalah, dua-dua boleh. Tapi kau kena declare dekat negara yang kau bekerja tu. Tengoklah negara apa. Contoh kalau kau kerja dekat negara yang tak kena cukai pendapatan, contoh macam Qatar, Arab Saudi, so kau tak perlulah nak declare negara dia pun. Kau tak payah declare, negara kita pun tak payah declare. Kau dapatlah gaji tu sejuk-sejuk lah dapat. Faham bos. Alright, tag kawan korang yang kerja Singapore atau overseas, tag Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.